Pernah tak korang terfikir tentang satu tamadun purba yang sangat hebat, sangat berkuasa sampai diorang percaya tak ada siapa pun boleh lawan diorang? Hari ini kita akan selami kisah kaum Ad, satu cerita tentang kuasa, keangkuhan dan kehancuran yang dahsyat yang diceritakan turun-temurun sebagai satu pengajaran untuk kita semua. Okey, jom kita mulakan. Segalanya berpunca daripada satu soalan yang penuh bongkak yang sebenarnya merangkum seluruh tragedi mereka. Siapakah yang lebih kuat daripada kami? Ini bukan soalan tau, tapi lebih kepada satu pengisytiharan, satu keyakinan yang akhirnya makan diri diorang sendiri. So, apa sebenarnya yang buat diorang ni yakin sangat dengan kekuatan diorang? Jom kita tengok apa yang buat kaum Ad ni dikatakan memang tak ada tandingannya pada zaman tu. Untuk faham siapa kaum Ad ni, kita kena patah balik ke zaman purba. Diorang ni muncul sekitar tahun 2000 sebelum Masihi, tak lama lepas peristiwa banjir besar. Sebagai keturunan Sam, anak Nabi Nuh, diorang menetap di satu kawasan yang masa tu sangat subur. Sekarang ni tempat tu dah jadi gurun Al-Ahqaf antara Oman dan Yaman. Kombinasi ciri-ciri inilah yang buat diorang jadi sombong. Cuba bayangkan, satu kaum yang bukan je kuat dari segi fizikal, cantik rupa paras tapi juga kaya raya. Dan diorang bukan setakat kuat je tapi bijak juga. Sebuah tamadun yang maju dan terkenal sebagai pakar pembinaan terhebat pada zaman diorang. Kepakaran diorang dalam pembinaan ni memang legend, sampaikan dapat gelaran khas Iram yang mempunyai tiang-tiang. Ini merujuk kepada kota agung diorang yang penuh dengan tiang-tiang dan bangunan megah yang tak pernah ada sebelum tu. Hebatnya seni bina diorang ni sampaikan ia dirakam dalam Al-Quran. Dan yang menariknya, kisah purba ni bertemu dengan teknologi moden. Percaya tak? Pada tahun 1984, pesawat ulang-alik Challenger berjaya kesan runtuhan dekat padang pasir yang dipercayai adalah kota Iram yang hilang tu. Inilah masanya bila legend jadi sesuatu yang lebih nyata. Nak bagi gambaran betapa mewahnya hidup diorang, cuba tengok nombor ni. 650,000 meter persegi. Itulah anggaran keluasan tanah subur yang pernah jadi milik diorang. Satu kawasan hijau yang luas, penuh dengan taman dan mata air, sekarang ni dah hilang ditelan gurun. Begitulah besarnya nikmat yang diorang sia-siakan. Tapi kan, di tengah-tengah semua kemegahan dan keangkuhan ni, satu konflik besar mula timbul. Jom kita beralih ke bahagian seterusnya untuk tengok macam mana amaran Tuhan sampai kepada diorang melalui seorang utusan. Inilah titik tolak kejatuhan diorang. Selepas banjir besar zaman Nabi Nuh yang bersihkan bumi daripada penyembahan berhala, kaum Ad lah kaum pertama yang patah balik ke amalan syirik tu. Inilah akar masalah diorang, berpaling daripada Tuhan yang satu. Jadi dekat sinilah kita nampak pertembungan kepercayaan. Satu pihak kaum Ad sembah berhala-berhala diorang, Sada, Samud dan Hira. Sebelah lagi datangnya seruan Nabi Hud yang ringkas dan jelas. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata-mata. Satu seruan kepada tauhid yang menentang syirik yang dah menular. Jadi macam mana diorang balas seruan ni? Petikan ni dah jelaskan semuanya. Diorang kata pada Nabi Hud, kami nampak kau ni bodoh dan bagi kami, kau ni penipu. Satu penolakan yang terus terang dan penuh penghinaan. Dan penolakan diorang tu bukan setakat tu je, tak. Keangkuhan diorang tu bawa diorang ke tahap yang lagi serius, di mana diorang bukan je menolak, tapi siap mempersenda dan mencabar Tuhan. Ini dia kemuncak keangkuhan diorang. Dengan beraninya diorang mencabar, datangkanlah bencana yang kau ugut tu kalau betul kau cakap benar. Diorang seolah-olah menjemput kehancuran diorang sendiri. Langsung tak nampak akibatnya. Dan cabaran diorang tu memang bersahut, tapi bukan macam yang diorang sangka. Amaran pertama datang dalam bentuk kemarau yang sangat teruk selama 3 tahun. Bayangkan, tanah yang subur jadi kering kentang, tanaman semua mati, haiwan ternakan pun habis. Langit yang dulu bagi rezeki tiba-tiba senyap. So, lepas kena kemarau teruk tu, diorang insaf tak? Jawapannya, langsung tak. Malah, diorang jadi makin ingkar. Diorang tuduh Nabi Hud tu gila dan percaya yang berhala-berhala diorang lah yang sumpah Nabi Hud. Sikit pun, diorang tak kaitkan musibah tu dengan dosa diorang sendiri.
Bila amaran awal dah tak diendahkan, maka sampailah kita ke puncak cerita ni. Bahagian ni akan cerita pasal azab terakhir yang turun, satu angin kemusnahan yang membinasakan segalanya. Dan di sinilah nasib mereka ditentukan oleh satu penipuan terakhir. Semuanya bermula dengan satu pilihan, 3 jenis awan muncul di langit. Ketua diorang sebab nak sangat hujan, terus pilih awan yang paling hitam dan gelap. Tiba-tiba ada suara dari langit yang kata, kamu telah memilih kemusnahan. Tapi bila diorang nampak awan hitam tu makin dekat, diorang bersorak gembira. Tak sedar yang diorang sambut tu sebenarnya kemusnahan diorang sendiri. Hukuman yang turun tu pula, memang luar biasa. Bukan ribut biasa. Angin tu datang menderu tanpa henti selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut. Tak ada henti, tak ada rehat. Hanya ketakutannya berterusan siang dan malam. Dan kekuatan angin tu memang tak dapat nak bayang. Ia sangat-sangat kuat sampai boleh cabut manusia dari tanah macam cabut tunggul pokok kurma yang dah reput. Ia hancurkan setiap kesan tamadun hebat diorang. Semuanya, bangunan tinggi, istana megah, hancur lebur. Tapi, dalam kemusnahan total ni, ada yang selamat. Hanya Nabi Hud dan beberapa orang pengikutnya yang beriman sahaja yang dilindungi daripada bencana tu. Satu bukti yang jelas tentang perlindungan Tuhan untuk orang-orang yang benar. Okey, jadi apa yang kita boleh belajar dari kisah yang sangat dahsyat ni? Jom kita simpulkan pengajaran utamanya. Sebab cerita ni memang diceritakan sebagai satu iktibar yang kekal untuk semua zaman. Intipati pengajarannya sangat-sangat jelas kan? Keangkuhan dan kesombongan diorang tu dibalas dengan kemusnahan total. Ini mengajar kita tentang pentingnya rendah hati. Penderhakaan diorang pula membawa hukuman yang setimpal, menunjukkan yang penawarannya adalah iman dan taubat. Dan sebab diorang tak bersyukur dengan nikmat, semua nikmat tu ditarik balik. Satu peringatan tentang pentingnya rasa syukur. Jadi, kenapa penting sangat kita faham cerita ni? Sebab ia bagi kita peringatan yang kekal. Peringatan yang kesombongan tu confirm akan membawa kepada kehancuran. Bahawa semua nikmat, kekuatan, kekayaan, kuasa bukan hak milik kita, tapi satu ujian. Dan yang paling penting, ia adalah amaran supaya jangan sesekali kita pandang remeh panduan Tuhan dan kekuasaannya yang mutlak. Dan semua ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita sama-sama fikirkan. Kisah kaum Ad ni ialah tentang satu masyarakat yang abaikan amaran yang sangat jelas. Jadi, soalan untuk kita semua ialah, apa agaknya yang akan berlaku bila kita pula yang mengabaikan amaran-amaran dalam hidup kita sendiri?